Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak bersembang tentang Gen Z. Susah ke tak susah ke kerja dengan Gen Z ni? Jadi kita nak tahulah apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Gen Z ni. Kalau ada pengalaman boleh tuliskan di ruangan chat. Kita punya pengalaman, tuan-tuan punya pengalaman bekerja dengan Gen Z. Sebab saya dapat banyak komplain daripada majikan-majikan di seluruh dunia seluruh dunia tak adalah, di Malaysia ni susahnya lah nak bekerja dengan Gen Z ni. Sebab mereka kata Gen Z ni macam-macam perangai. Jadi betul ke mereka ni banyak perangai, ataupun sebenarnya kita yang tak tahu cara bekerja dengan mereka? Itu antara persoalan yang kita mesti jawab, dan kita cuba jawab dalam kita punya live ini. Sebab nak tak nak, tuan-tuan dan puan, kita mesti faham bahawa kita punya tenaga kerja kita, lighting tinggi sangat slow sikit lah, tutup lighting. Cuba okey tak? Kita mesti faham dalam 10 tahun ke 15 tahun ke depan, Gen Z ni adalah tenaga kerja yang kita sama ada suka atau tak suka, dia akan bekerja dengan kita. Dan kalau kita tidak belajar cara bekerja yang betul dengan Gen Z ini, sampai bila-bila lah kita akan ada masalah, dan kita tak akan dapat pekerja-pekerja yang produktivitinya tinggi. Itu isu utama kenapa kita kena belajar bekerja dengan Gen Z. Boleh lah macam-macam lah orang cakap pasal Gen Z ni kan. Itu saya setujulah. Saya tidaklah kata Gen Z ni okey sangat ke, buruk sangat ke, tidak. Dalam mana-mana generasi pun sentiasa akan ada clash di antara generasi terdahulu dengan generasi yang terbaru. Kalau dulu Gen X akan kutuk Gen Y. Okey, Gen X akan kutuk Gen Y. Kalau awal-awal dulu baby boomers akan kutuk Gen X, Gen X akan kutuk Gen Y. Sekarang ni Gen Y pula sibuk nak mengutuk Gen Z. Nanti Gen Z masuk kerja, bila millennial masuk kerja, Gen Z pula yang akan kutuk millennial. Tetapi akhirnya kita nak tak nak, kita adalah generasi yang Gen X dan baby boomers kutuk dulu. Kalau tuan-tuan umur di antara 35 sampai ke 45 ni, tuan-tuan adalah generasi Gen Y. Gen Y gitulah. Jadi kita ni dulu pun mangsa kutukan daripada mangsa kutukan daripada orang-orang dulu juga. So nak tak nak, kita kena belajar cara kerja dengan mereka. Baik, apa perbezaan yang sangat ketara cara kerja mereka dengan cara kerja kita sekarang? Antara perkara yang sangat berbeza adalah cara mereka mencari maklumat dan solusi. Perbezaan ketara itu. Zaman-zaman kita bekerja dulu, nak mencari solusi ini, kita perlu browse. Kita perlu browse website, bermacam-macam website. Kita kena buka satu persatu website, kita kena baca, kita kena tengok, kita kena catat, kita kena highlight, kita kena buat kesimpulan berdasarkan ilmu kita sendiri, berdasarkan pengalaman kita sendiri. Tetapi Gen Z sekarang, dia dah tak perlu dah nak buat benda tu. Dia ada macam-macam platform yang dia boleh gunakan, yang dia boleh akses dengan percuma untuk cari maklumat. Dia ada YouTube, dia ada Facebook, dia ada TikTok, dia ada AI, dia ada Discord, dia ada Pinterest, dia macam-macam sumber maklumat, yang mana zaman kita dulu maklumat-maklumat seperti ini tak available seperti sekarang. Sebab itu bila kita bekerja dengan Gen Z, kita serahkan tugas-tugas mencari solusi ini kepada mereka. Kita hanya pantau hasil kerja mereka sahaja. Macam mana mereka nak bekerja itu, biarlah mereka bekerja. Janganlah kita sakitkan hati kita sendiri semata-mata kita tengok dia bekerja produktif, kita kata
oh sepatutnya awak tak buat begini, tak buat begini. Tak boleh tuan-tuan. Kita mesti faham perkara itu. Ya. Apabila Gen Z cari maklumat, dia dapat cari maklumat dengan cepat. Jadi dia tidak ada keperluan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya maklumat-maklumat lain tu dia tidak ada keperluan. Macam kita dulu, kita dapat banyak pengetahuan am, sumber pengetahuan am kita luas kerana kita banyak baca benda-benda yang tidak berkaitan dengan kerja kita atau tidak berkaitan dengan isu yang kita hadapi, hanya kerana kita terpaksa baca untuk cari kod-kod lah. Dalam buku ini ada maklumat itu. Kod-kod lah dalam artikel ini ada maklumat itu. Itu kita punya cara bekerja dahulu. Okey? Sekarang sangat berbeza. Sekarang mereka hanya perlu buka ChatGPT, mereka perlu type bagaimana nak buat kertas kerja. Dia akan keluar semua. Dulu kita nak cari maklumat macam mana nak buat kertas kerja tu, kita kena minta kertas kerja daripada kawan-kawan yang pernah buat. Kita kena buka Google, cari dekat mana-mana platform. Kod-kod ada contoh-contoh kertas kerja. Kita kena tanya juga kepada orang-orang yang dah pernah buat kertas kerja, ini okey ke tak okey. Sekarang ni dah tak perlu dah. Jadi bila kita bekerja dengan Gen Z ni, kita kena embrace perkara itu. Kita tidak boleh menganggap bahawa cara kerja itu cara kerja yang malas, cara kerja yang shortcut ataupun cara kerja yang tidak membantu organisasi. Tak boleh dah. Dan kita tak boleh sakit hati kalau mereka buat kerja cepat. Tak boleh. Kita kena faham perkara itu. Kita tak boleh sakit hati hanya kerana mereka dapat buat kerja yang dulu kita buat 1 jam 2 jam, sekarang mereka buat 10 minit. Tak boleh kita sakit hati kerana itu. Jadi macam mana kita nak seimbangkan di antara kerja yang sepatutnya dibuat dengan hasil kerja yang sepatutnya dikeluarkan. Kita mesti tolak jauh-jauh cara kita bekerja dahulu. Kita tak boleh kata dulu aku buat macam ni, dulu macam ni, dulu macam ni, dulu macam ni. Tak tuan-tuan, dulu tu walaupun tahun lepas punya dulu dah jauh dah. Tahun lepas punya dulu dah jauh dah. Kita boleh tengok perubahan teknologi macam mana punya dahsyat. Okay? Kalau kata dulu, kalau kita nak cerita dulu lah, cerita dulu ni kalau kita nak buat video AI, dulu ni tahun lepas, bukan dulu yang 20 tahun lepas, dulu yang tahun lepas. Kalau kita nak buat video AI, kita hanya boleh buat video AI yang ada visual sahaja, tak boleh ada audio. Baru-baru ni tak sampai seminggu lah saya rasa, dah ada AI yang boleh buat video macam mana kita buat video sekarang. Macam mana saya buat live ni, AI dah boleh buat tuan-tuan. Untuk kita yang buat bisnes, kita tak ada masa untuk explore benda-benda ni. Kita tak ada masa. Sebab tu kita serahkan sahaja kepada Gen Z ataupun orang-orang yang bekerja dengan kita untuk explore benda ni. Okay? Jadi kalau Gen Z tu, kalau kita kata dulu kita bagi dia KPI, satu hari buat 3 video. Okay? Dengan teknologi yang ada sekarang, kalau dulu kita buat satu hari 3 video satu hari, sekarang ni dia boleh buat 10 video satu hari dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi sebenarnya bukanlah kita ni kena marah ataupun tak suka dengan cara mereka bekerja. Kita mesti belajar bagaimana memberikan kerja sesuai kepada mereka. Bagaimana kita memberikan KPI yang sesuai kepada mereka. Apakah hasil-hasil yang sesuai yang kita perlukan dari mereka. Itulah yang kita kena belajar. Suka atau tak suka, mahu atau tak mahu, itulah perkaranya. Okey? Itu kita kena ingat. Baik. Lighting power, terang bercahaya, nur di muka. Dah matikan lighting dah. Okey dah ni. Tapi rasanya quality dia okey kot lepas ni. Ini kita saja strata setup. Okey, baik. Yang ketiga bila kita bekerja dengan Gen Z, jangan tunjuk pandai dengan Gen Z.
Jangan. Sebab apa? Sebab mereka boleh verify kita ni pandai atau tak pandai dalam masa macam ni saja. Macam ni saja. Dia boleh verify. Dia boleh fact check apa yang kita cakap. Dia boleh tanya ChatGPT, dia boleh tanya Gemini, dia boleh tanya Google. Bagaimana adakah apa yang kita cakap itu betul ataupun kita gebang saja. Sebab tu kita jangan tunjuk pandai dengan Gen Z. Dengan Gen Z ni kita belagak bodoh je. Kalau dia tunjukkan kita perkara-perkara teknologi yang walaupun kita dah tahu, kita cuba buat impress. Oi, betul lah ya, baguslah awak punya ni, pandailah awak buat ni. Kita cuba. Sebab itu pentingnya bila kita bekerja dengan Gen Z ni, kita mesti embrace ilmu mereka. Kita mesti berikan peluang dan ruang sebanyak-banyaknya untuk mereka buat salah. Tuan-tuan, AI ni dah, dia punya teknologi ni dah macam handphone dah. Tak terkejar kita nak belajar. Jadi biarlah mereka yang belajar, biarlah mereka yang fikir bagaimana nak gunakan AI, biarlah mereka yang fikir bagaimana nak mempercepatkan kerja mereka dengan AI, biarlah mereka yang fikir bagaimana nak selesaikan masalah mereka dengan AI, dan biarlah mereka membuat proses kerja mereka itu yang sesuai dengan jiwa mereka, yang sesuai dengan cara mereka bekerja. Hasilnya sahaja kita jaga, yang lain-lain kita tak perlu jaga. Itu sangat penting. Okey, beres? Baik, terima kasih. Sekian saja live saya pada hari ini. Saya cuba, ini adalah live percubaan. Saya nak tengok adakah okey ke tak okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.